Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak kongsikan satu isu yang sangat dekat dengan hati ramai rakyat Malaysia. Terutama mereka yang lahir antara tahun 1965 hingga 1980 atau lebih dikenali sebagai generasi X. Mungkin anda sendiri tergolong dalam golongan ini. Kerja masih belum habis, tanggung anak yang masih belajar tapi dalam masa yang sama masih juga kena jaga mak ayah yang sudah tua. Inilah yang orang panggil sebagai generasi sandwich. Tersempit antara dua tanggungjawab besar. Okey, mari kita tengok realiti generasi X. Cuba bayangkan, umur dah 50-an, kerja masih banyak, komitmen makin tinggi. Anak nak masuk universiti, yuran semakin mahal. Mak ayah pula semakin uzur. Perlukan rawatan, ubat-ubatan dan perhatian. Dalam keadaan kos sara hidup yang terus meningkat, ramai generasi X terasa terhimpit, bukan kerana malas, tapi kerana sistem dan keadaan hidup makin mencabar. Kita sering dengar orang cakap, kerja kuat, nanti senang bila pencen. Tapi realitinya bila sampai umur pencen 60 tahun, masih ramai belum bersedia dari segi kewangan. Simpanan KWSP pun belum cukup. Cadangan lanjutkan umur persaraan. Baru-baru ini ada pakar ekonomi mencadangkan supaya umur persaraan dilanjutkan daripada 60 ke 65 tahun. Tujuannya ialah untuk beri ruang kepada generasi ini kukuhkan kewangan mereka. Tapi di sini muncul persoalan besar, adakah wajar umur persaraan dilanjutkan? Atau adakah ia hanya akan menambah tekanan kepada golongan yang dah pun letih bekerja? Kita kena lihat dari dua sudut. Yang pertama, satu sisi yang melanjutkan